And then masa dia masuk balik ke ring dengan muka gitu, aduh, mamak ni bila koyak memang nampak betul dia koyak. Ini premium live event ke Smackdown ni? Kemain best macam. Disebabkan tu kita akan cover Smackdown je dalam video kali ni. Tapi sebelum aku start, macam biasa dapatkan The Shield Fan Edition ni dekat Shopee. Link aku letak dekat ruangan description kat bawah. Ataupun aku tag sekali produk ni dekat video kali ni. And then satu lagi lah barang yang mungkin aku nak share. Aku rasa perfume kereta wajib repeat. Walaupun harga dia tak adalah nak kata murah untuk perfume kereta. Tapi yang ni tak mengecewakan. Lagi-lagi aku sukalah dia punya Dreamy Melon ni. Untuk aku sedap bau, tak over, tak pening. Dan kalau korang nak tahu, produk ni adalah produk seorang YouTuber gak, Syami Shazli. So kalau korang mencari perfume kereta yang bau sedap, ni lah, try Blank. Okay, Blank. Aku letaklah link Shopee dia dengan tag produk dia dekat bawah. Smackdown start dengan style yang aku boleh katakan macam instant klasik. Rasa macam tengok zaman Ruthless Aggression, macam tengok NXT. Makin panas angle WWE Champion dekat Smackdown. Dan macam ni lah John Cena muncul kat Smackdown. Ya, aku tahu itu muncul kat Raw, tapi kau kena muncul juga kat Smackdown sebab itu adalah title Smackdown. So sekarang ni kau buat title tu terus nampak berprestige dengan segala story yang kita nampak dekat Smackdown minggu ni. Memang pandai buat panas. Ada Cody datang interrupt Cena. Lepas tu lagu Randy Orton pula. Tak settle dengan tu, ada LA Knight pula. And then bila aku ingat lah, habis gitu je ke? Tak ada orang lain lagi nak datang ke buat lagi panas? Bila John Cena dah almost dekat entrance ataupun stage tu, diserang pula oleh Ron Killings ataupun R-Truth daripada belakang. And then by the time kau tengok tu je, kau rasa macam padahal Cena kalau dengan CM Punk tau dekat Night of Champions yang dah cukup panas, ditambahnya panas-panas lagi ni. Lepas tu dekat backstage kita nampak pula John Cena dengan Nick Aldis duk berargue. Walaupun tak dengar apa yang diorang argue, tapi muka Cena tu over ke main. And then masa dia masuk balik ke ring dengan muka gitu, aduh, mamak ni bila koyak memang nampak betul dia koyak. And tadi aku kata masa R-Truth duk serang Cena, time tu dah cukup panas kan. Feeling aku time tu macam aku cakap tadi lah, belum ada CM Punk kan. Last CM Punk muncul kat Smackdown Malam tu juga ada CM Punk buat membara lagi lah angle WWE Champion. And then bila diorang dah habis bersembang tu, datang lagi R-Truth duk serang John Cena. Kau R-Truth tak nak lepaskan John Cena ni. Sorry, Ron Killings. Dan disebabkan itu, minggu depan dekat Smackdown kita nampak Ron Killings akan berlawan dengan John Cena one on one. Kalau tak silap aku, bukan untuk WWE Champion, which is aku okay. Cumanya aku akan lagi okay kalau match yang tu John Cena kalah, R-Truth ataupun Ron Killings menang. So disebabkan tu akan ada perlawanan diorang lagi dekat event yang mendatang. Tapi masa tu Ron Killings ataupun Truth ni kalah, tak apa. Tapi at least bagi satu sama dulu. Dan bila untuk title, masa tu Ron Killings kalah pun dah okey dah. At least R-Truth ataupun Ron Killings ada menang sekali. Aku tak kisahlah clean ke tak clean ke, aku nak tengok dia menang. We want Truth, we want to see Truth win. Fatal 4-way pertama untuk King of the Ring punya tournament, not bad. Tapi finish dia tu nice lah. Yang Randy Orton menang tu. Boleh pula dia RKO si Melo tu, yang landing dekat LA Knight kan. Even Braun Breaker dengan Bronson Reed kacau, tak apa. Itu yang sepatutnya. Lepas apa yang terjadi daripada Money in the Bank hari tu, Raw baru ni, benda ni lah yang kena berlaku dekat Smackdown. Dan aku expect LA Knight akan kacau Bronson Reed dekat Raw yang akan datang ni. Suka tak suka, benda ni make sense. Dan apa lagi yang menarik dekat sini, Randy Orton yang qualify ke next round. Randy Orton akan ke semi, jumpa Sami. Randy Orton akan ke semi, jumpa Sami. Pun pelik tak? Sami Zayn. Betul lah. Randy Orton ke semi, jumpa Sami Zayn. So cerita Randy dengan Sami Zayn dekat semi ni memang auto bye-bye lah si Sami Zayn tu. Duk Sami kan dia pula. So tak apalah, tak ada chance lagi untuk Sami Zayn. Hopefully Royal Rumble nanti. But then kalau Randy Orton dengan Cody Rhodes Night of Champions, sedap tu. Solo kemain nampak macam mafia duduk dekat head of the table. Nampak legit. Tapi yang kat belakang dia, Jesse Mateo tu, yang tu nampak kelakor. Dengan cermin mata hitam dia lagi. Apa-apa pun si Solo tu tak sangka
patutlah ramai I love you Solo, ramai sayang si Solo ni, sebab dia merupakan seorang lelaki yang pemaaf. Lepas apa yang Jacob Fatu dah buat kat dia, apa yang dia nak hanya word of affection. Dia nak dengar si Jacob tu kata I love you Solo. Dia tak nak pun dengar Jacob kata saya minta maaf ke, saya dah rosakkan peluang awak nak menang Money in the Bank. Tak nak. Dia hanya nak dengar I love you Solo. That's all bro. Baik rupanya si Solo ni. Kita yang selama ni duk benci orang baik macam si Solo ni. Dominic yang baik kita benci, Don Callis yang baik kita benci. Sekarang ni Solo yang baik ni pun kita benci. Manusia jenis apa kita ni? Jade Cargill mara ke next round ataupun mara ke semi dalam tournament Queen of the Ring seperti yang sepatutnya, dan cerita apa yang sepatutnya. Naomi sepatutnya hias dia punya briefcase tu instead of putih gitu. Nice lagi kalau Naomi dapat hias dengan warna tema dia, caution ataupun danger, yang hitam kuning tu. Confirm smart. Kot lah, sebab aku suka warna hitam kuning, hitam gold gitu. Nice to see kumpulan Wyatt Six beraksi dan menang dekat SmackDown minggu ni. Hopefully akan nampak diorang selalu. Alexa Bliss mara ke semi final lah. Bongok Charlotte kalah. Dan main event dekat SmackDown, best way. Perlawanan kedua Fatal 4-Way untuk King of the Ring punya tournament. Serius puas hati untuk satu perlawanan yang level SmackDown. Aku impress dengan Nakamura dan juga Andrade dalam match ni. Result memang predictable. Yelah, mestilah Cody menang kan, sebab si Damian Priest tu akan fokus dekat Jacob Fatu. Dan aku tak terkejut lah kalau akan datang kita akan tengok Damian Priest gang dengan Jacob Fatu lawan si Solo dan juga si JC Mateo tu. Dan betul lah apa yang aku cakap dekat video lepas, yang si Jey Uso akan isi satu lagi slot dekat tournament King of the Ring untuk Raw punya perlawanan tu. Tapi satulah yang pasti juga, Bronson Reed akan dikacau oleh LA Knight. So aku rasa Jey akan menang lah dekat Raw minggu ni, sebab si Sheamus dengan Rusev pun ada macam apa, beef antara satu sama lain. So fokus diorang antara diorang dua je. So dekat sini mungkin kita akan dapat dua semi final punya match yang agak wow Semi dengan Randy, Jey dengan Cody. Walaupun dekat final nanti kita nampak Randy dengan Cody, tak apalah, semi dah sedap, final pun baik. Aku sekarang ni dah betul tak sabar untuk Night of Champions. Lain macam WWE bagi untuk event yang akan berlangsung dekat Saudi Arabia ni. Adakah darjat fans dekat Saudi Arabia tu dah diangkat lebih tinggi daripada fans yang ada dekat US, yang tak reti nak bising bila patut bising, yang tak reti nak diam bila patut diam. Itu crowd UK tu, crowd Belgium. Yang patut diam dia duduk bising pula, annoying pula. Dan even Cody dengan Randy dekat Night of Champions nanti, nampaklah yang Cody akan menang, sebab kita semua dah dengar banyak gila cerita yang kata Cody akan menang balik title John Cena pegang tu dekat SummerSlam nanti. So, yang menang King of the Ring lah kan. So, bila Cody menang kalahkan Randy, Cody pergi ke SummerSlam, Cody pula kalahkan Cena. And then mungkin lepas tu akan ada perlawanan ketiga di antara diorang maybe. Untuk macam yelah, dah satu sama kan. So, maybe nak apa benda tu? Nak ada advantage siapa yang lebih better, nak siapa yang menang dua kali tu. Alah, korang get the point lah. Blank pula. Walaupun Randy akan kalah dengan Cody dekat Night of Champions, aku just harap perlawanan diorang tu best. Walaupun jarang sebenarnya perlawanan Randy ni best. Tapi apapun, this is one of the best Final Four untuk tournament King of the Ring sepanjang sejarah WWE. Sekarang ni sesiapa menang pun aku tak kisahlah. Jey ke, Sami ke, Randy ke, Cody ke, mana-mana pun boleh. Sebab cerita dia sekarang ni dekat SmackDown tu dah tengah panas. Hopefully Raw pun akan rasa panas-panas dia tu jugalah. Shock padahal road to Night of Champions je pun. So guys, itu sajalah untuk video kali ni. Lagi sekali jangan lupa dapatkan The Shield Fan Edition ni. Aku letak link dia dekat ruangan description kat bawah. Aku tag sekali dengan video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat sini korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. My dear father.